guys. Okay, hari ni ada family nak datang. Adik-beradik ibu and atuk and nenek. So, apa yang kita orang serve for the guests? Mi bandung. And this is cocktail. This one air sirap. Air sirap Bandung. Air durian Belanda and mi bandung. This is my comfy cat. Tidur atas bantal, dalam bilik, ada aircon and yeah. This is Atam. Buka mata boy. Boy, buka mata boy. Boy. He's so comfy. Dah sampai. Pak dekat luar je. Bawa masuk lah. Bawa masuk. A few minutes later. Ucu. Nenek atok. Cawan atuk. Oh, nenek nak makan sagu Mangkuk lepas tu mangkuk. Ni tadi jatuh, ibu tahu mangkuknya jatuh tapi kat mana? Okay. Apa ramai sangat ni? Sini di sana. Aish. Ui, nasib baik hari tu kita pergi. Oh, ada makan-makan durian sini. Mana? Tu ha. Patutlah ramai manusia. Aish. Sampai. Aduh. Awak lah ramai sangat orang. Ni orang kampung tujuh. Itulah. Model, how jalannya? Jalannya macam mana? Wow. Tak ada orang. Tak ada. Oh. Tempat ni tenang-tenang. Sejuk. Ucu cari pot apa Ucu? Kot lah dia jumpa ketang je tu. Ah. Dia punya pakis dia lawa. Warna biru Itulah tu. Pakis dia cantik. Tak ada ketang warna biru. Tak, Pakis paku pakis. Mana? Ni ah. Itu bukan warna biru warna turquoise lah. Yalah. Tapi lawa lah. Sikit ni. Ish. Lawa warna biru. Tak apa dia kata nak rendah-rendah kaki. Duduk. Ini. Oh, yang ini pun menarik juga. Wah, ada. Lisa tapi Lisa. Sejuk. Best, segar. Pasir dia kasar. Mandi. Kita ada 1 jam ni lagi. Oh, Ucu masuk dalam air juga. Mulai. Oh. Ni ikan besar. Aiman ni mana? Masuk lain lah. Anak. Aiman. Macam hanyut je Man. Smooth je dia jalan tu. Aiman. Payau.
Okay. Jangan lepas. Jangan lepas. Paling healing Stres ke Aiman? Ucu! Jauhnya Ucu pergi! Boleh. Naik. Jangan gerak. Wujud tak nak ambil gambar. Esok kau kawan nenek ni. Kalau aku kau pergi tak. Dia ikut. Kau bagi dia pelajaran. Static. Okay. Okey, Lisa tak ada. Tolak badannya. Kaki ni boleh. Tak boleh. Kan? Lagi sini. Ada lagi. Lagi sekali Lisa. Ah. Slow mo Terpecik. Lisa, keluar balik. Keluar balik, Lisa. Keluar balik. Keluar lah, ribet. Tepuk air. Okay, itu cantik. Ayo, kita pulang. Lama juga nak sejukkan badan ke sini. Ha, betul. Berpuluh-puluh. Puas tak mandi? Tak. Kita postkan mandi. Mandi kat mana pula? Oh, nak hujan. Kat sana dia kat orang India tu. Oh, orang yang datang-datang ni semua makan durian ke mandi juga? Ya. Wow, orang camping ah. Bestnya camping. Oh, banyak kereta ni. Ha, ramai. Lah, ada apa tu? Ada kereta lagi tu. Durian. Oh, ada jual durian.
Orang ada yang datang makan durian, ada yang datang mandi, ada yang datang camping. Oh, tu ujung depan tu. Ujung adik. Dah ramai ada budak-budak nak main air tak boleh kena. Dah, tadi dah main air dah. Main air sekejap. Dekat tempat yang kita mandi ke apa? Tak, tempat kita mandi tu ada orang tadi. Oh, wah Allah, banyak kereta dah. Macam mana jalannya tadi? Okey je. Ada sedikit. Ui. Ramai. Meriah. Dah lagi balik kan ni? Cik Idus. Ada. Angin kuat ni, angin kuat ni. Ada. Takut durian jatuh. Ush, bau dia. Durian apa ni, Pak Oda? Kampung? Kampung. Wow. Pandai. Bagi parang je. Adik, makan. Bagi parang je. Ada bawa air ubat gatal. Macam kena ular bulu. Ada? Yummy. Okay, sila. Sila, rasmikan. Kita makan. Tengok kat perut ada ke tangan? Ayu, gatal. Kita pun yang tengok gatal. Dia tak geli dah. Pada muka. Tak nak juga. Dia tak nak juga. Kenapa Sebab bau dia ke? Dia punya bau. Bau Ni semua durian kampung memang durian kampung. Anak-anak. Mandi kat situ bawah tu. Dan tidak kering kita juga padahal. Kalau sedap lepas tu kena ramai. Dah tak sedap kena ramai. Sedap. Dia bau nasi dia kata kena ramai-ramai mandi, tak ada sorang-sorang. Kalau yang diorang camping ni memang apa kira macam memang tapak camping apa? Memang tapak camping. Tapi kita tak bawa blok-blok lah. Ni kan adik. Bayar sendiri. Bayar tapak lah. Berapa tapak? Malam. Satu malam 30. Dia tapak lah. Dia ada Dia cuma ada dia ada kosong je. Betul. sebab tak terang lagi tak nampak kan. Itu pernah penuh. Kakak ni belum lah. Sebab kita belum betul-betul yang apa dia punya konflik lagi. Buat balik gurau. Buat gurau juga. Oh, kira tanah acik semua ni? Semuanya tak. Itu yang Nak jadi anak angkat lah. Alamak. Saya nak jadi juga kat sini. Buat rumah satu tapak tu. yang tu muda sikit ni dah tua. Jadi sana buah lah.
ada buah. Jangan dia buah kan. Tak ada buah pun sedap. Register. Kena isi orang lah. Saya sanggup jaga malam ni. Luas tanahnya. Kita John tu daripada situ sampai situ tu semua. Nenek ni punya. Baik dengan nenek ni dapat confirm. Cakap jadi anak angkat kereta John cukup lah. Jadi anak. Sebelah ni memang hutan. Boleh masuk kan? Oh, kira air Gunung Ledang lah. Ini dah mana kebun nenek ni last kali ni. Oh. Oh ya. Yeah. Lalu mana? Lalu tepi ni? Ada bilik dia lah. Awak nampak? Register kat mana? Ni, nenek. Oh. Oh, ada ranger dia, ada ranger hutan. Nenek nak pencing. Ah. Nenek dulu muda-muda. Ni apa jalan? Cari akar kayu. Cari akar kayu. Saya silap nenek ni dengan... Nenek ni dengan nenek Gunung Ledang. Tak sepupu. Sama-sama naik Gunung Ledang. Cuma yang naik tu, yang Gunung Ledang tu, nenek ni yang tukang hantar. Macam orang naik Gunung Kinabalu, yang naik nombor 1 tu dapat lama kan. Yang kedua tu tak. Apa nama Malim? Maling kena. Nenek ni malim dulu. Kenapa Lisa? Yang ambil nombor telefon nenek. Baring. Kita mana kita tengok ni? Tak ada. Ada dengar suara budak. Bangun jap. Lalu bawah batu. Dia lalu bawah. Abang Iman pula nak duduk. Ini basah. Bagi pun basah. Awak pun basah. Ah, baring. Tengah fikir. Hemok. Uci nak beli. Uci nak naik lah, nak belilah kat rumah. Sangkut Nak letak kat mana, Dek? letak dekat dalam pondok. Bodoh. Kuat ke? Hey, dia bully lagi abang dia. Kau jangan abang kau dia terlampau sikit. Kita jom. Dah. Jom. Kita nak beli. Semua beli kita main. Pasang kat rumah. Pasang rumah. Boleh bangun. Kemudian kita pasang pondok. Pondok atok. Mak tak, oh muat lepas. Gila. Balik kampung itu kan. Tengok jalan dia. Takut. Jalan dia isu curang. Ini kan kalau jatuh ni kena panggil keren ni angkat. Betul. Jangan ucuk. Ush. Ish. Ucuk jangan tengok. Okey dah, sini dah okey sikit. Perempuan yang apa tu rambut putih tu buat gini ada rambut kanan lagi. Betul tak ada main dah? Tak, main juga. Lepas tu orang yang depan dia tu baju merah tu dia pergi dia pegang. Apa dia? Semua tak selamat. Yang selamat semua tak selamat. Yang selamat dia tu. Kat rumah ni. Rumah ni dia duduk rumah. Kalau dia rumah kecil sini. No. Ada
Kenapa yang dekat Rusia ke? Sebulan tak cukup. Kita pergi pun. Belum ada salji. Kalau ada salji macam mana? Tadi tak pernah jumpa salji lagi kan? Dia dah main salji Oh, dah. yang awal. Yang masa datang tu memang lebat lah. Kita ada orang lain dapat kepada salji lagi. Kan. Ikutlah tadi pergi pun. Jom pergi jumpa jom. Siapa? Kan? Wah, banyaknya. Letak atas meja. Berapa banyak dia beli? Dia jumpa patung lagi ke? Patut tadi. Itu punya patung tu ke? Jangan kena tutup. Ramainya. Oh Ija. Apa? Solat tau. Tidur sini ya. Tidur sini. Nanti kau je. Kau cakap gini. Kau cakap Jepun. Dia ada belajar bahasa Jepun tak? Dia ambil Jepun. Cakap ngaya. Dia cakap dia belajar bahasa Jepun sebab nak cakap ngaya. Dah kecewa. Why? Kimi, why kecewa Kimi? Dapat C. Namaste apa? Duduk sini dek. Dapat. Oishi apa Oishi? Oishi? Cerita apa? Oishi? Atuk dah makan? Pedas. Pedas tak Aiman? Powder pedas tak? Dah ujung-ujung. Ujung-ujung tak? Siapa yang Dia makan? makan pedas dia. Dia video las. The babies dia kata. Perempuan ni dah bangun dah? Oh, dia bangun-bangun terus cari patung. Dia toleh je. Pengsan dah kawan dia. Kena rasuk rasanya kawan dia. Kata dia tunggu. Siapa? Laki ni kata dia isteri dia tunggu. Dia. Ni tambah lagi Aiman. Dia kat atas. Dia kat bawah kan? Dia kat bawah. Nak balik. Bye-bye. Bye kawan-kawan. Kita nak gunting. Nak ke? Jangan lupa Jangan. Kuilnya warna-warni kuilnya. Apa tu? Kuil. Terima kasih mana lah. Terima kasih banyak Liza. Bye-bye. Pisang semua dah macam dangkut pun ni. Dah ambil dah. Hilangkan slipper dia. Kita tak ada slipper dek. Kat lampu gate. Lampu gate kat mana? Lampu gate kat mana dek? Tu belakang Ahmad dia takut. Terima kasih. Wah, cepatnya nak gerak. Bye-bye. Hati-hati. Bye-bye. Oh, Pak dia tunggu Oh, Pak dia tunggu sana. Salah jalan ke? Kenapa Pak dia reverse? Nak ikut sini ke? Tak? Tak tahu? Tunggu Ucu. Bye-bye. Bye-bye. Pok dia tunggu ke? Pok dia tunggu. Tak lambat no dia.
Besar gedabaknya awak ni. Blackton. Tak sabarnya nak kopek. Wah, tangkai dia besar betul. Ni mesti dia jaga yang macam apa, dia letak tali supaya jatuh dalam atas jaring. Yang jatuh tergantung. My God, besarnya tengok tangan saya. You mau ah? Besarnya awak ni. Betulnya. Besar gila awak. Gede banget deh. Dia terasa kecil di situ. Dia macam untuk buntut lah. Ni besar sangat ni. Lagi besar daripada muka orang ni. Ush. Cuba korang teka ini sekilo berapa and berat durian ni berapa kilo. Komen kat bawah. Salam. Ayah, ibu yan. Besar bau durian ni. Dengan sebelah agak cepat. Dia bawa lori durian. Dia tak nak hantar sini. Dia lalu, lepas tu dia berhenti situ. Tak adalah. Petangga kalang ke? Mana ada? Saja. Main make-up tadi. Makeup. Mata-mata kat belakang. Itu. Wow. Besarnya. Yang itu lain daripada yang lain. Itu satu je lain, Bu. Satu je Cuba lain. Ibu teka durian apa? Yang dekat mana tu? Dekat Camfruit. Campur. Cuba Ibu teka tu durian apa, Bu? Ibu teka yang kecil. Betul. Betul. Yang kecil. Buka lampu je, Ibu. Buka lampu. Juga adanya. Blackton. Berapa ribu adanya? Adalah 20 sen, 30 sen. Goda-goda 5 sen. Aduh. Ni je. Tak sampai satu. Ibu tahu dekat, mula-mula nak beli dekat Jementah. Lepas tu, dia kata satu guni 100. Duit, apa tu, durian kampung. Tapi, Dia cakap. guninya kecil je tapinya. Seguni 100 tapi guninya kecil. Lepas tu, tanya dia durian kahwin berapa. Dia kata durian kahwin sekilo 25. Cakap, macam mahal je. Ira cakap, hari tu ayah beli macam sekilo 17 je. Cakap, betul Haji Bun kata nak tengok tempat lain tak? Jom lagi tengok tempat lain. Cakap, kat mana lagi ada? Cakap, kat Camfruit tu. Ayah beli kat situ hari tu. Nak makan tak lepas-lepas. Nyam. Oh, yang ni tu tak kuning. Tapi, wow. Yang tu sedap pahit. Ni ke? Oh, nak. Nyam. No, besar gila. Mana lah pokoknya. Tak tahu. Buah besar macam ni. Yang ni dia mesti ikat tali buat. Jatuh atas jaring. Baloi je Bun. Wah. Makcik ayah ye. Woi, rasa cepat Ibu. Rasa tak? Cepat. Ayah rasa ya, makan. Oh ya. Nyam. Wah. Oh. Cepat. Ui, ada. Main timbang. Ibu dah tak sabar dah tu. Cuba baca apa? Wish, pahit ke? Tebalnya. Wish. Makan apa? Bila nak jumpa biji dia ni? Tak ada. Tak jumpa biji. Nyam. Haji mencari biji dia. Ibu tak pakai tudung nanti dah sensor. Sudah ayah. Wow, nyam. Nyam. Mereka dah kenyang. Alah, tak ada yang kecil sikit ke? Tak ada. Mana biji dia? Tak jumpa-jumpa. Tak jumpa bijinya. Nyam. Ni memang makan solar kenyang je Bun. Oh, banyak lalat. Alah, nenek datang lagi lucu. Ye. Boleh. Nak kat luar ke kat dalam? Ni pun yang dia akak pergi. Mana dia? Itulah Ucu jadi tour guide lah Ucu. Ucu jadi tour guide lah. Tour guide jeram.
Lepas tu kan Ucu cerita dekat Acik. Ni kena paksa ni bagi je lah. Ya. Itulah ibu cakap, ai dia pergi, Ucu kena ikut, mama pergi, Ucu kena ikut. Nanti Acik Siti balik pun Ucu kena ikut. Tahu lah itu. Ni makan ni. Puan dalam ni. Gunting. Apa tu? Belum ni nak buat kenapa? Macam nak mati dia rosak. Jangan. Rasanya tanam dia lah. Ni pokok moringa belakang tu macam dah rosak. Many hours later. Dia macam apa pun tak ada. Batik yang baru lah. Orang tengok dalam gambar, dalam kamera. Ibu nak buat apa dengan besen tu, Bu? Sana lagi sana. Ush, ush, ush. Ui, banyaknya. Nah, sini pula. Ish, menunjuk-nunjuk ni. Sini cepat. Ni bunga ros ni lagi cantik. Ana, jok flower. Cuba kita bebek. Mama nak tengok sekejap. Makan korang tak tengok muka saya. Sabar. Yelah, dia takut. Nampak orang dia tak kenal. Buat apa? Buka tebu. Nak ambil tebu ke? Siapa suruh ambil tebu? Ibu. Ibu suruh ambil tebu. Tapi Najah tak reti nak ambil tebu. Abang Lupi kata katuk je. Haji pun tengok kaki babi. Kaki babi. Ni comel. Tu. Ni tapaknya. Dia kerjakan pokok betik tu. Tumit. Dia lari. Tumit dia dua ni. Dia kaki dia kan dua. Mana? Tu. Tu, situ. Dia kan macam pakai kasut tumit ni. Dia lari-lari pakai tumit kasut. Dia gali tu ke? Tu lah. Tu, ibu kata tu babi dia kerja lah tu. Atam buat apa? Atam buat apa tu? Oi. Alah best ni tempat lawak ni. Ira jangan rakam budak tu kencing tu. Tengah rakam. Ya Allah. Atam buat apa? Atam. Aib dia tu. Ish, Tian. Dia tengah kencing Ira pergi rakam. Haji mak kata nak terbang tebu. Macam mana nak terbang? Tak tahu. Atam ni. National Geography. Tangkung ada. Sembelit tu. Ish. Nanti timbus betul-betul lah. Dia belakangkan kita pula tu. Atam ni. Timbus tak tu? Bau ni. Alah. Tak nak pegang matam lah lepas ni. Atam ni masuk rumah basuh tangan Atam. Basuh tangan nanti. Kenapa macam ais? Cair. Adik, esok adik gotongan adik Gotongan. Gotongan. Wah ni, kopek nangka. Tu, botol nangka. Gori. Tak, ini nangka yang rangut tu apa? Mana tu lah? Adik. Yang tu lah. Nangka rangut. Yang banyak.
Macam bukan je cuek. Dia dah bukan, dia macam malas. Dia nak nangka yang rangup macam tu. Maju mau pakai slipper yang tu besar. Apik. Apik pujang. Angkat tu tolong papa tu. Oh, angkat nangka. Ngapun. Ni boleh letak kat depan tak kaki nak. Ngapa tak kau nak lapang aja. Kau jangan gaduh dengan aku Kau jangan main nak. Kita ni dah pahlawan. Aduh. Okay, guys, tu apa? Kuat. Oh.